Ramai orang salah anggap bila meninggalnya suami, dia ingat rumah yang ditinggalkan oleh suami dengan arwah suami tersebut menjadi milik mutlak, terutamanya kepada isteri. Ramai yang beranggapan sebab dalam penama rumah tersebut adalah isteri. Okay, dengar betul-betul jawapan yang saya nak bagi ni. Sebab kita tak nak berlaku kekeliruan di kalangan masyarakat kita dan berlaku makan hak faraid orang lain yang berhak dalam harta pusaka, terutamanya rumah yang ditinggalkan oleh arwah suami ataupun arwah isteri. Okay, pertama sekali you kena dengar betul. Rumah ni dia adalah harta pusaka, harta faraid. Bila suami meninggal dunia, meninggal je suami, rumah tersebut perlu diagihkan mengikut hukum faraid. Maknanya isteri sebagai penama adalah pentadbir sahaja. Dia bukan pemilik mutlak. Sebab ramai isteri dia menganggap bila suami meninggal, rumah ni hak milik aku. Tak boleh. Berdosa. Sebab dia ada ahli faraid yang lain. Ada 5 kategori ahli faraid yang berhak dalam rumah tersebut. Semua isteri ni tanggungjawab dia sebagai pentadbir saja. Untuk dapat surat kuasa untuk putuskan rumah tersebut panggil ahli faraid, sama ada dia tebus pusaka, tebus rumah tersebut, ataupun dia panggil ahli faraid untuk dapat muafakat, bersetuju sama ada nak bagi pada dia ataupun tidak. Tapi asasnya kena bincang ataupun kena bagi tahu pembahagian faraid dulu. Tapi ramai isteri dia concern sebab mungkinlah memerlukan tempat tinggal dan suami pun ada hasrat. Bila beli rumah ni meletakkan satu hasrat sebagai tempat tinggal kepada isteri, kepada balu tadi. Tapi mencari solution yang terbaik. Antaranya suami, dengar betul-betul. Suami boleh buat satu dokumen hibah harta ataupun hibah rumah tersebut. Diletakkan kepada isteri, bila berlaku kematian, sepenuhnya hak milik kepada isteri sebagai penerima mutlak hibah rumah tersebut. Tapi dengan syarat, you kena buat hibah rumah. Kena buka satu dokumen yang kita sebut sebagai hibah harta ataupun hibah rumah. So, kalau tak buat, dia tertakluk kepada pembahagian faraid. So, tag suami anda ataupun isteri share post ini supaya ramai orang dapat manfaat. Nak tahu lanjut, klik di DM saya untuk dapat free consultation. Macam mana kita nak prepare satu dokumen untuk sediakan hibah rumah kepada isteri tersayang.